Ustazah, saya kan tengok jiran saya tu, dia tak pakai tudung Ustazah. Saya dah cakap dah, tak faham-faham dia. Makin dibuatnya Ustazah. Sebab apa? Sebab how you say it. Anak-anak kita mungkin tidak mau dekat dengan agama. Sebab apa? Mungkin akhlak kita, adab kita. Al-Quran ini 3/4 kandungannya adalah adab. Nabi SAW pun, sesungguhnya aku ini diutuskan menyempurnakan, membaiki akhlak dan adab. Nabi boleh je sebut innama bu'ithtu liutammimas salah, liutammimas zakah, liutammimah haj, contohnya. Tapi Nabi tak sebut solat ke, puasa ke, zakat ke, tak ada. Dia sebut akhlak. Menyebabkan kita ini semua kena terima hakikat bahawa 5 rukun Islam kita itu semuanya adalah untuk membentuk akhlak manusia agar ada sifat-sifat kemanusiaan. Kita kalau guna akal, pedih, hancur, luluh hati orang tu pun. Tapi guna Al-Quran, bila kita bercakap, hati orang jadi tenang. Walaupun mesej sama. Kita ni tuan-tuan perempuan semua juga adalah pendakwah. Pendakwah kepada siapa? Tu, yang dalam rumah tu. Anak-anak kita, itu juga sama. Yang membezakan adalah akhlak, adab, kaifiyah atau kaedah kita menyampaikan. Tu yang orang putih tu kata, it is not about what you say, it is about how you say it.